Demam ke? Betul-betul yang tak sihat, yang tak boleh lakukan aktiviti, betul-betul? Awak batuk ke demam ke apa? Okey, awak jaga waktu yang lasak tu, waktu mini game nanti awak duduk tepi Betul-betul tak nak join? Rugi tau tak join? Kalau boleh saya boleh. Okey, alright. Apa kalau tak sihat nanti bagi tahu cikgu. Okey, seterusnya semua hadir ke hari ni? Hadir. Terima kasih. 16. 16. Okey, berapa lelaki, berapa perempuan? Perempuan 7. Lelaki. Okey, cikgu akan tanya, cikgu akan tunjuk satu gambar tentang pakaian sukan lah. Okey, yang ni korang rasa ini pakaian sesuai tak kalau kita nak bersukan? Yang pertama ni sebab apa? Minta siapa angkat tangan jawab. Pertama ni sebab apa? Okey, Farah nak pakai kasut tu kan cikgu. Okey, lagi? Sebab apa lagi? Dia pakai kemeja. Okey. Dia pakai seluar kan? Seluar ni sesuai ke? Sesuai. Okey, yang kedua ni? Kain? Apa masalah dengan kain? Okey. Yang ketiga? Ada blazer ni. Kenapa dengan blazer ni? Blazer ni panas. Kalau nak berlari ke apa ke kan? Sesuai tak sesuai? Okey, yang keempat ni? Jadi Zai? Macam pakaian cikgu pendidikan Islam. Betul lah, tak sesuai. Okey. Ini pakaian bukan yang sesuai. Saja lelaki tak in tak? Tak in semua? Okey, perempuan okey, cantik. Kasut pun sesuai. Okey, seterusnya lagi tiga perkara cikgu nak kamu ingat Nanti cikgu akan tanya. Pertama, kepentingan panaskan badan. Kedua, kepentingan air sebelum dan selepas kita bersukan. Tapi kita puasa kan, kalau hari biasa kan kita kena minum air. Tapi sebab ini puasa tak boleh minum air. Okey, seterusnya kiraan nadi. Okey, cikgu akan cerita pasal kepentingan ni dululah, panaskan badan. Okey, siapa tahu kenapa kita kena warm up, kena panaskan badan? Jangan malu-malu. Betul, lagi sama juga lagi. Selain daripada tu betul. Okey, lagi satu yang special sikit, meningkatkan aliran darah. Kita dah bersedia, badan kita dah bersedia untuk bersukan. Okey, korang dah bersedia tak ni? Tak mampu pandai si Farisha. Okey, kepentingan air pula, kenapa kita kena minum air sebelum bersukan? Sida sampai ke? Tak. Okey, lagi selain daripada tak boleh di bulan puasa nak minum air ke? Ke adik tak puasa? Okey. Lepas tu kepentingan air ni untuk kawal suhu kita. Bila kita dah berlari, kita bukan badan kita panas, suhu terlalu tinggi, so kita minum air kurang sikit. Tak adalah kita terlalu penat, kurangkan dahaga kita, mengurangkan dehidrasi. Okey, yang terakhir ni kiraan nadi. Okey, Pak tahu tak nadi ni apa? Tahu juga. Nadi ni kita nak check kita punya degupan jantung. Jantung kita kat kiri ke kat kanan? Kiri, dekat kiri. So kat sini cikgu nak kamu ingat 3 tempat yang nak check nadi nak check degupan nadi. Okey, pertama dekat leher, sisi leher. Cuba check semua. Perempuan tak pernah tak boleh tu. Tak ada leher ke apa? Gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Letak di belah kanan. Rasa tak? Degupan tu. Pintu. Semua dapat rasa? Okey, seterusnya dekat pergelangan tangan. 2 jari juga. Belah kanan. 2 jari. Rasa tak? Rasa tak degupan tu? Dekat situ tak betul. Dekat sebelah kanan. Okey, lagi satu belakang siku tu kat sini. Belakang siku. Siku sini kan? Belakang siku sini. Rasa tak? Rasa? Depan ni belakang siku. Ayah melipat ni. Tapi kita panggil belakang siku. Rasa tak? Okey, semua dah rasa. Okey, seterusnya cikgu akan bagi borang. Borang ni kamu kena isi sebelum kamu kira nadi nanti. Okay, setiap pelajar boleh ambil lah. Cikgu saya bagi. Cikgu bagi dekat pelajar bagi.
bersedia ke? Dah, cikgu. Puan Sri Suara dah bersedia ke? Cikgu Alif. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Cikgu Alif. So, saya akan bawa kamu semua untuk buat aktiviti 2. Okey, sebelum tu kamu semua dapat borang dah kan? Kamu tak dapat lagi kan? Okey, tak apa Farid. Nanti kamu tengok kawan-kawan punya. Baik, cikgu. Okey, kamu nampak kan dekat situ borang tu dia ada tulis tentang kiraan nadi sebelum dan selepas kita buat aktiviti. Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, jadi dalam borang tu kamu semua kena isi Malaysia. Nah. Kita tolong fokus ya sebab nanti kamu semua tak faham cara nak isi borang. Okey? Okey, yang kiraan sebelum nadi tu, sebelum cikgu lakukan aktiviti depan ni, cikgu akan minta kamu kira nadi selama 6 saat. Jadi kamu akan kira selama 6 saat dan totalnya akan ditambah kosong belakang. Faham? Faham, cikgu. Contohnya cikgu kira dapat 5. Cikgu dapat tambahlah kosong kat belakang tu. Faham semua? Sebab dia akan kali dengan 10. Okey, faham? Faham. Okey, sebelum apa-apa, cikgu nak minta semua ambil pen tu. Sekarang ingat. Okey, dah ada tulis nama dulu. Okey, kalau boleh cepat sikit lah sebab kelas kita 30 minit je. Nak main tak? Tengok dulu dah. Okey. Okey, sekarang semua bersedia untuk kiraan nadi. Rasa dulu. Kalau tak rasa, cari sampai jumpa. Sama ada dekat pergelangan tangan ataupun dekat leher. Belajar baru dah. Boleh. Individu. Okey, semua dah rasa belum? Azim? Dah rasa? Okey, semua bersedia Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, stop. Okey, berapa yang total yang kamu dapat tu, kamu tambah kosong kat belakang. Kamu isikan dalam borang tu. Okey, dah dapat semua? Dah dapat semua? Dah, cikgu. Okey, jadi kita akan mulakan aktiviti 2. Semua boleh letak borang dulu kat tepi ni. Dengan pen sekali. Pencil. Okey, beratur macam tadi. Mana? Cikgu nak beratur macam tadi. Okey, sekarang ni kita akan mulakan aktiviti yang kedua. Iaitu kita akan buat aktiviti pemanasan badan. Iaitu ada 3 benda yang kita akan buat. Iaitu pertama sekali adalah mencongklam. Yang kedua adalah melompat sebelah kaki. Dan yang ketiga adalah melompat. Jadi kamu nampak tak penanda kuning ni? Cikgu nak kamu pilih pasangan. Satu pasangan duduk dekat setiap satu muka kuning. Okey, gerak sekarang. Satu marker kuning ada 2 orang. Okey, faham eh? Faham, cikgu. Okey, semua dah ada pasangan? Okey, jadi cikgu akan tunjuk demonstrasi untuk mencongklam. Okey, kamu pernah nampak tak?
Pencongkelang tu macam mana? Pernah dengar tak? Cikgu rasa semua pernah buat ni. Sebab biasanya budak-budak dia biasa buat tapi dia tak sedar. Jadi cikgu akan tunjuklah demonstrasi dia. Okey, mencongkelang. Dia akan gerakan itu macam ni. Okey, nampak? Jelas? Nampak tak? Sekali Okey. Faham Okey, korang tunjuk contoh. Okey, jadi kali tunjuk tu. Betul kan? Betul. Tangan sini. Betul. Okey, jadi yang kedua adalah melompat sebelah kaki. Kamu boleh pilih kaki kiri atau kaki kanan. Tapi untuk permulaan, cikgu bagi kamu pilih kaki dominan untuk melompat. Jadi kaki bukan dominan, dekat macam ni. Tangan tak pinggang. Okey, cikgu cuba buat kita cikgu sekarang. So, melompat. Okey, semua faham Untuk aktiviti ketiga adalah melompat kedua-dua belah kaki. Duduk belah kaki, kita guna duduk kaki lah. Melompat ternyata dengan kat pinggang, kita melompat je. Okey, faham? Jadi, seperti sini cikgu nak bermula daripada sini akan bergerak ke sana secara bergilir. Daripada mencongklang, melompat belah kaki dan melompat. Jadi yang pertama kita buat mencongklang dulu lah. Dengar arahan cikgu untuk tukar aktiviti baru tukar. Okey, faham? Okey, semua sedia? Bermula dari sini Okey, dengar whistle cikgu. Okey. Okey, sambung. Okey, sambung. Okey, jangan dia ju Buat dengan betul. Okey, sambung lagi. Sambung balik. Okay. Sampai kamu jumpa tempat asal kamu. Okey, bagus. Okey, dapat Okey, yang kedua adalah melompat sebelah kaki. Macam mana tadi? Cikgu ajar. Okey. Sedia Okey, sambung. Teruskan. Okey, sedia untuk melompat. Sedia? Ya. Melompat dua-dua belah kaki bukan sebelah kaki. Okey. Macam mana barang lompat Okey, teruskan. Bagus Azmi. Okey, tepuk tangan. Okey, jadi kamu semua dah faham untuk aktiviti pemanasan badan ni? Badan semua dah panas ke? Kita nak buat aktiviti permainan kecil sebentar lagi dengan Cikgu Haikal. Okey?
Okey, sekarang saya serahkan kepada Cikgu Haikal. Okey, lelaki belah kiri saya, perempuan belah kanan saya. Okey, tadi kamu dah belajar tentang mencongklang, and then awak dah belajar tentang melompat sebelah kaki, dan satu lagi apa? Melompat dua kaki. Okey, jadi sekarang kita akan main permainan. Ini nama permainan dia adalah musang dan ayam. Okey, so kita akan aplikasikan 3 aktiviti pemanasan badan tadi dalam 3 pusingan. So, setiap pusingan satu aktiviti. Faham murid-murid? Okey, saya lupa perkenalkan. Saya Cikgu Haikal. Jadi cikgu yang paling handsome kat sekolah ni. Okey. Alright. So sama sekali cikgu nak bagikan kumpulan cikgu akan terangkan tentang peraturan permainan. Okey, kat sini kita akan ada musang dan akan ada ayam. So, musang akan tugasnya untuk menangkap ayam. Tugas ayam adalah untuk menyelamatkan diri. Faham? So, kita cikgu buat orange ni adalah untuk perempuan, biru ni adalah untuk lelaki. Kawasan ni adalah kebun, dipanggil kebun. Faham? Okey, bulatan yang 3 ni di dalam ni adalah tempat ayam selamat. So, bila cikgu cakap musang keluar, saya musang keluar, saya keluar pergi kejar ayam, atau ayam boleh selamatkan diri masuk ke dalam gelung yang cikgu sediakan. Faham? Ada soalan? Semua faham? Okey, first kali cikgu nak bagi kumpulan. Bila cikgu sebut nombor, awak terus cari pasangan awak. Faham tak? Alert, dua. Amah, wake up. Sekali lagi. Dengar. Lima. Tak cukup lambat lagi ni ya. Awak kena lagi pantas. Tak boleh. Awak sana. Boleh. Okey, sekali lagi. 3. Okey. Dah dapat 3 dah. Okey. Sekarang Sazana, Amira dengan jap. Aku rasa nak tukar lah. 2. Okey. Awak lambat. Okey. Sazana dengan Farah. Awak boleh pergi sana ambil sini. Ambil pedang tu. Okey, Afif dengan Fidaus. Awak boleh ambil di sana, pedang lagi dulu. Okey. Selebihnya yang kat sini adalah ayam. Yang adalah musang. Okey, cikgu akan tukar nanti. Faham? Okey, perempuan awak boleh ambil kawasan sini. Ini kawasan awak. So, bila saya kata ayam masuk, awak dah boleh masuk, bergerak mengikut aktiviti pemanasan badan. Lelaki, awak boleh dengan sini. Bila saya kata ayam masuk, awak boleh masuk mengikut pemanasan badan dia tinggi. Boleh? Bila okey, ayam boleh masuk dalam gelung. Bila cikgu kata musang masuk. Okey? So, ayam cepat-cepat masuk ke dalam gelung. Okey, kalau terlampau ramai macam mana? Okey, kalau terlampau ramai kat dalam sini, so awak kena cari ke kawasan yang lain. Faham? Okey. Kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu mencongklang. Ingat tadi cikgu Alif ajar? Ingat? Okey, so kita akan start dengan aktiviti mencongklang. Musang awak? Okey, baik. So, musang. Tugas awak adalah untuk cuit saja orang. Okey, bila awak nak kena cuit, awak kena terus duduk. Tak boleh bergerak. Faham? Ada soalan? Okey, kita mulakan permainan yang pertama. Azim, bangun. Boleh makan tak? Jadi. Okey, ayam.
ayam, masuk. Bergerak dulu. Bergerak, jangan masuk dulu. Bergerak dulu. Bergerak dulu. Bergerak dulu. Boleh bergerak. Songkang ni. Okey, bukan sini apa? Okey, lagi. Putih. Okey, dua je. Okey, jangan keluar satu. Okey, apa tengah keluar. Oh, satu. Okey, cikgu dah kurangkan perempuan. Okey, awak dah faham permainan kan? Okey, kita main balik semula. Ayam belah sana. Ayam masuk balik belah sana. Ayam, masuk balik sini. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Apa dia? Lompat satu kaki. Okey, lompat sebelah kaki. Ready? Dan kali ni kita akan berterusan. Jadi kita buat dua berasingan kan? Dua round berasingan. Sekarang kita berterusan. So, ayam akan kena bergerak saja. Faham? Jadi, ayam masuk. Masuk. Wei, tak apa lagi. Stop. Okey. Hati-hati. Apa tengok? Apa? Okey, badan. Ayam masuk sana balik ayam. Ini nampaknya kurang lagi satu. Okey, yang ketiga apa? Melompat dua kaki. Okey, lepas ni lama sikit lompat dua kaki. Ready? 3, 2, 1. Ayam masuk. Bergerak. 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 Lompat lagi dua kaki. Okey, dapat siapa? Utah. Aisyah. Siapa? Alright, okey dah kita dah settle tiga. Now, dengar boleh? Dengar. Sekarang saya nak awak pergi ke sana, ambil awak punya nota untuk kiraan nadi. Kita akan buat kiraan nadi selepas aktiviti. Okey, boleh gerak pantas sekarang. Go. Okey, ambil pantas. Okey, ambil. And then awak boleh duduk. Awak boleh duduk terus. Duduk terus, duduk. Okey, siapa yang dah duduk, awak ambil nadi awak dulu. Dapatkan nadi dulu. Jadi kita kira sama-sama. 6 saat je lagi. Okey, dapatkan nadi dulu. Ambil nadi awak, dapatkan nadi. Semua dah dapat? Belum.
Azif, kat mana tadi? Salah. Tadi cikgu kat mana? Cikgu ajar kat mana? Okey, pandai. Okey, dah dapat? Dah dapat? Okey. Kiraan bermula. Stop. Okey, awak punya kiraan tu tambahkan kosong di belakang. Okey, dah dapat. Okey. Now, awak dah belajar tadi. Dah dapat Afif? Okey. First of all, kita tepuk tangan tu diri awak mula. Right. So, hari ni awak dah belajar tentang aktiviti pemanasan. Okey, ada berapa aktiviti pemanasan badan? 3. Okey, siapa boleh bagi tahu saya? Oh, sorry. Siapa boleh bagi tahu saya? Okey, Sazana. Macam pelang. Yang kedua siapa dapat bagi tahu? Farid. Lompat satu kaki. Lompat satu kaki. Lagi satu. Siapa dia boleh bagi tahu? Ya, Farah. Okey, lompat 2 kaki. So, awak dah belajar tentang aktiviti pemanasan badan. Lagi awak belajar apa lagi? Kiraan nadi. Ada berapa? 3. Dekat leher, bawah leher, gelangan tangan dengan siku. Okey, lagi. Awak nampak tak ada perbezaan kiraan nadi sebelum dan selepas? Okey, so sebelum badan kita belum ready, belum panas, bila kita dah membuat aktiviti, denyutan jantung kita banyak, jadi laju menyebabkan kiraannya bertambah. Faham? So, awak belajar apa lagi? Kepentingan minum air. Dengan minum air. Kenapa penting minum air? Elak dehidrasi. Pandai. Okey, lagi satu. Awak ada belajar apa lagi? Pemakaian sukan. So, pemakaian sukan apa yang boleh? Ada ibu handsome kan? Handsome. Okey. Kalau yang tak boleh dia apa dia? Pakai gulung lagi. Good. Kata boleh tadi. Kasut kulit. Okey, lagi. Pakai kain lagi. Beza. Okey, pandai. So, awak dah memahami topik pembelajaran hari ini. So, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada. So, ya. 6 saat sebab kiraan tadi unit dia adalah beat per minute. Beat per minute adalah minit adalah 1 minit. So, bila saya ambil 6 saat, awak akan darab dengan 10 akan jadi 60 minit. 60 minit bersamaan 60 saat bersamaan 1 minit. Pandai. So, faham? Okey. Ada persoalan lagi? Tak ada. Farid, ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey. So, jadi last kali ada siapa yang injury? Nana injured. Ujian kat mana Nana? I'm straight. Nanti okey, itu saja. Awak dah boleh bangun dulu beratur. Okey, lampiran kertas lembaran kerja awak ni awak boleh simpan dalam fail awak. Okey? Beratur dulu Farid. Ketua kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Now awak boleh bergerak, beratur masuk ke dalam kelas.